Seterusnya B. Seorang pekerja di kilang P, proses 150 kayu, dia gunakan 90 untuk unit. Terus yang tinggal, tinggal ni maksudnya ada operasi tolak ni. Okey. Jadi masalahnya nak jadikan peratus, kita kena tahulah kayu yang tinggal ni berapa. Jadi maksudnya ialah 150 tolakkan dengan 90. Bolehkah nak jadi peratus? Perkan dengan jumlahnya. Asalnya ialah 150. Kita darabkanlah dengan 100 peratus. So 150 tolak 90, 60 per 100. 50 kali 100 peratus. Okey, so boleh kita gunakan kaedah pemalsuhan sebab ada benda yang sama. Okey, ni kita boleh matikan. Okey, fikirkan 15 dengan 100. Boleh tak 15 ni dalam faktor 100? Tak ada. Jika tak ada, tengok ke atas ni pula. Apa kaitan 6 dengan 15 ni? Okey, so ada yang nampak. So ada sifar 3. So 3 kali berapa dapat 6? 2. 3 kali berapa dapat 15? 5. Fikir balik 5 dengan 100 ni ada tak boleh jadi tak? Ada tak perkaitannya? Ada. So 5 kali 1 dapat 5. 5 kali 20 dapatlah 100. Jadi tinggal 2 darab 20. So jawapannya ialah 40%. So ini yang tinggal. Kalau ditanya yang digunakan, yang digunakan 90, letak je lah 90. Perkan semua. Darab dengan 100%. Gitu je lah. Okey. Alhamdulillah.